Hasil mengucai yang dah cuci, dah potong, kita tuai, kita kena cuci dulu guys. Cuci bersih-bersih. Inilah kucai, yang mana yang kecil kena asingkan, nanti nak hantar pasar ni. Ini okey. Cakap. Jadi kita dah ni potong guna gunting. Yang mana dah besar ni, kita potong guna gunting guys. Potong dekat pangkal dia. Potong dekat pangkal dia macam ni. Kutip lah. Okey. Contoh macam ni lah. Kita potong. Okey. Di sana. Bawah dia kan. Ada bunga tu. Sebab bunga tu sayang lah. Ada benih. Benih ni hidup tau. Tapi dia lambat sikit lah. Kalau berbanding dengan guna apa umbi ataupun ubi kucai ni. Kalau bunga ni dia memang dia akan tumbuh. Ya, saya tunjuk Okey. Yang ini kalau dah siap kutip, kita akan basuh, bersihkan dulu, buang mana daun yang tua ataupun batang yang kecil-kecil ni kita akan buang. Dan kita ni lah standby dah basuh, dah cuci, dah pilih. Leceh sikit lah kerja. Dah basuh ni, kita basuh. Lepas tu asingkan mana yang kecil, ini kecil. Asingkan, nanti yang kecil ni kita potong, letak jadikan baja balik lah. Dah kita potong halus, tabur atas tu. So yang ni dah siap cuci. Bila dah siap cuci, kita akan sorting untuk diikat dan dihantar ke pasar. Begitulah kisah dia guys. Okey. Ni macam ni membasuh. Leceh sikit lah kerja dia. Kan, dah dapatkan sekilo pun dekat sejam baru settle. Itulah kedah untuk kucai. Sekejap saya tunjukkan. Ini ni saya tunjukkan. Ini yang tumbuh, nampak ni. Ini anak kucai yang tumbuh daripada benih ni. Ni. Ini bunga ni, belum cukup boleh jadi benih. Okey. So bila ni kita potong, dia dah tumbuh, kita potong, kita letak je kat sini. So dia tumbuh kat sini, nampak. Tapi agak lambat sikit lah, agak lambat. Macam ni bersama. Nampak tak ni? Ni. Ini yang kita tabur, kita letak je kat situ. Okey. Dia nampak dia tumbuh anak dia. Ni. Itulah. Ni pertama ni. Ni tumbuh daripada anak kucai ni. Ni kalau kata kau nak tahu. Tapi lambat lah, lambat. Tumbuh banyak. Bila kita cabur ke sini tumbuh. Ni daripada anak kucai lah ni. Daripada anak kucai. Daripada biji benih ni. Biji benih yang kita letakkan dalam polybag ni balik. Dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh macam ni. Tapi lambat sikit lah guys. Lambat. Okey, tapi dia tumbuh dengan banyak lah. Gitulah keadaan guys. Guys, check it out guys. Why?